Assalamualaikum. Okey. RM35. RM35. Unlimited data. Unlimited call. Okey. Unlimited data. Tapi dia ada FUP juga Okey, tak apa, tak ada masalah. Ni 4G boleh, 5G boleh. Lagi best 5G lah kalau pakai handphone 5G. Okey. Boleh hotspot. Okey, berapa banyak sebenarnya dengan RM35? Kau bayar RM35 ni, kau akan dapat ni. 250 GB. Okey? 250 GB. Ini package terbaru untuk prepaid. Ini package terbaru untuk prepaid. Okey, ini dia sebenarnya. Ini dia. Ni saya nak tunjuk Tengok, ada banyak package ni. Ini prepaid terbaru 1X is prepaid yang terbaru. Okey? Extra excite. Maknanya memang ada extra. Okey, kita nak highlight kan package ni. Ni. Nampak tak ni? 35. Harga? Nampak tak harga? Sekejap kita kena tunjuk mana pen. Okey, ni dia. Ni dia. Ni, alamak gangguan cahaya Okey, harga saya nak highlightkan ni. Okey, harga 35 tanpa had, 50 GB data pantas. Maksudnya data pantas macam mana? Berdesup mengikut location masing-masing. Boleh capai sampai 1000 Mbps kalau location itu memang berdesup. Tapi 50 GB yang pertama. Okey. Lepas tu 200 GB yang seterusnya. Kan? 10 Mbps. Kan ada sini? Okey. 10 Mbps pun dah cukup laju dah. Memang berdesup. Okey, hotspot. Ikutlah kota. Data pantas. Okey, 50 GB boleh hotspot. Okey, tanpa hard call. Ini prepaid yang terbaru. Harga dia berapa? RM35 sahaja. Okey, data dia ialah 250 GB. Okey. Apa kelebihan dia? Macam saya cakap lah. Okey. Kau bayar RM35 sahaja. Bayar RM35 dapat 250 GB. Berbaloi tak? Bandinglah zaman dulu. Ataupun bandinglah dengan yang lain, tak kisahlah. Bayar RM35 dapat tak 250 GB? Hanya SOX ni dia yang ada 250 GB. Okey, tapi yang lain tu saya tak pastilah. Tapi saya tahu SOX memang bagi 250 GB. Nak lebih lagi? Ni 48 pun ada. Okey, saya fokus pada yang ni saja. 35. Okey, tengok nombor telefon dekat bawah. Okey, boleh kontak. Boleh WhatsApp. Tak ada masalah. Okey, kedai. Saya di kedai. Lokasi Terminal 1 Terminal 1 bus station, tempat turun passenger bus express. Tempat bus express turunkan passenger, bukan naik passenger, turunkan passenger. Okey, betul-betul depan bas tu. Kedai. Boleh datang. Boleh bincang, boleh runding. Okey. Okey kita tengok ni okey. Ini prepaid tau, ni prepaid. Apa kelebihan? Dia boleh ni. Alamak, saya diganggu oleh silau Okey, sorry silau. Okey. Jap, plastik ni reflect cahaya. Okey. Okey ni. Nampak Tengok ni. Valid 12. Valid 12 ni maksudnya apa? Data kita punya airtime. Okey? Kita boleh apa airtime tu? Boleh extend sampai setahun. Prepaid. Tapi boleh tambah sampai setahun. Bayar RM48. Ni hantar valid 12. Kita dapat 10 GB dan 12 bulan airtime.
Apa lagi nak? Bayar RM35. Okey. Diskaun ada kalau datang kedai atau kontak saya. InsyaAllah boleh. Kita boleh runding. Tak ada masalah. Harga biasa semua orang boleh runding kan. Boleh je dengan saya, tak ada masalah. Kita runding lah. Okay. Kat sini saya tak cerita. Saya cerita pasal package saja, harga dia. Kena ingat ni harga dia ni RM35. SIM card RM10 tau. RM45. Nak mudah? Datang jumpa saya. Mari kontak saya. Tak ada masalah. Boleh. Siapa dulu okey lah. Tapi saya tak bagilah. Saya tak bagi semua orang. Hanya 10 ke 20 orang yang pertama. Setiap bulan kita bagi kalau ada rezeki, insyaAllah. Okay. Tapi yang awal lah, first come is first serve. Yang lambat terlepas daripada itu tak ada. Tapi ada macam-macam alternatif sebenarnya, tak ada masalah. Kita buat perundingan, no problem. Kita boleh. Yang penting kan korang nak guna. Kita nak ramai-ramai gunakan benda ni. InsyaAllah. Susah ke? Tak ada susah. Ni prepaid. Okay. Kalau kita guna, kita dapat lah. Kenapa saya recommend ni? Absal tak recommend yang ni. Yang ni mahal ni 48. Okay. Yang ni 35. Absal tak ambil yang lagi murah. Ada lagi murah ni. RM5, RM10 semua ada. Tapi yang ni semua limited. Tahu maksud nak limited? Tahu tak maksud limited? 25GB. Kecil lah. Yang ni memang besar. 250GB. Memang berbaloi ya. Itu. Maknanya saya rasa berpada lah. Kita cubalah dulu. Tak ada masalah. Kalau nak cuba boleh saja. No problem. Okay. Alright. Itu secara ringkas. Jangan lupa kontak di talian yang ada. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.